menabung. Makin besar gaji, makin besar emosi. Ini kata-kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli, penulis buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat. Jadi, persoalan gaji kecil atau besar patut bukan alasan untuk tuan-puan tidak menabung. Menabung perlukan disiplin dan juga pengurusan kewangan yang baik. Jika tuan-puan tak mampu menabung, maka tuan-puan perlu lihat dua aspek tersebut. Jika kewangan tuan-puan dalam keadaan yang baik, tuan-puan hanya perlu pupuk disiplin untuk menabung. Tetapi jika kewangan tuan-puan tidak baik, tuan-puan perlu pulih baik cash flow tuan-puan. Sama ada track pembelanjaan tuan-puan dan berjimat atau cuba tambah pendapatan dengan kerja sampingan. Dan jangan pakai pendapatan daripada kerja sampingan itu untuk buat komitmen. Pakar kewangan menyarankan simpanan 10% daripada pendapatan tuan-puan. Kebanyakan masanya simpanan duit. Makin lama, makin sikit. Simpan 3 bulan, tengok-tengok dah guna untuk belanja tempat lain. Jika ini terjadi kepada tuan-puan, saya sarankan untuk tuan-puan alihkan simpanan berbentuk tunai tadi dalam bentuk emas tuan-puan. Sekurang-kurangnya, tuan-puan dapat simpan 1 gram setiap bulan. Tuan-puan boleh lihat Puan Suhaida, seorang suri rumah yang ekstra bijak, menggunakan nafkah bulanan dari suami tercinta untuk menukarkan duit dalam bentuk emas agar kekal lebih lama. Tuan-puan dah ada akaun emas? Sign up sekarang ataupun rujuk pin video saya. 5 langkah mudah daftar akaun dengan Public Gold. Terima kasih.